Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Pernah tak terfikir macam mana ada orang boleh hidup sihat sampai umur 90 tahun lebih tapi tak perlukan ubat-ubatan moden? Hari ni, kita nak bongkar rahsia besar mereka. Gaya hidup Blue Zone. Satu formula kesihatan yang luar biasa yang sebenarnya tersembunyi depan mata kita je. Cuba bayangkan sekejap. Satu komuniti di mana umur 90 tahun tu bukan benda ajaib, tapi dah jadi kebiasaan. Dan yang paling best, diorang capai umur tu dengan tahap kolesterol yang sihat tanpa bergantung pada sebarang ubat. Bunyi macam mustahil kan? Tapi ini bukan fantasi, ini realiti yang betul-betul berlaku di beberapa tempat istimewa dalam dunia ni. Ini soalan yang paling penting. Kenapa diorang boleh, tapi kita pula macam-macam isu kesihatan? Padahal teknologi perubatan kita canggih gila. Apa yang diorang tahu? Apa yang diorang amalkan yang mungkin kita dah terlepas pandang selama ni? Okey, jom kita selami misteri ni sama-sama. Jawapannya terletak pada satu konsep yang dipanggil Blue Zones. Blue Zone ni pula bukan sekadar nama yang sedap didengar tau. Ia sebenarnya hasil kajian bertahun-tahun oleh Dan Buettner dan tim National Geographic. Diorang ni travel satu dunia macam detektif kesihatan untuk cari tempat di mana orang bukan setakat hidup lama tapi hidup dengan sihat dan cergas sampai ke akhir hayat. Dan inilah dia 5 kawasan utama yang dah dikenal pasti, dari pergunungan Sardinia di Itali sampailah ke Pulau Okinawa di Jepun, dan ada juga satu komuniti Adventist di California. Walaupun tempat diorang ni beribu-ribu batu jauhnya, tapi rupa-rupanya diorang berkongsi prinsip gaya hidup yang hampir sama. Dan inilah dia, penemuan yang paling mengejutkan dan paling bagi harapan pada kita semua. Kita mungkin fikir, ni mesti sebab genetik, DNA special. Tapi salah. Kajian tunjukkan rahsia diorang sebenarnya terletak pada gaya hidup. Benda-benda yang diorang buat hari-hari. Dan ini bermakna, sesiapa pun, termasuklah kita, boleh amalkan. Peluang untuk sihat macam ni terbuka untuk semua orang. Jadi, apakah rahsia nombor 1? Semuanya bermula dekat dapur. Apa yang masuk dalam perut kita? Dan ia sebenarnya lebih simple daripada yang kita sangka. Kuncinya ialah makanan sebenar. Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, makanan betul yang datang dari tanah. Sebelah kanan pula, makanan ciptaan kilang yang viral kat media sosial. Jurang antara dua cara makan inilah yang sebenarnya jadi punca kepada banyak sangat masalah kesihatan zaman moden. Jom kita tengok contoh spesifik sikit. Dekat Okinawa, ada satu konsep best ni, Hara Hachibu. Maksudnya, berhenti makan bila dah rasa 80% kenyang, bukannya sampai sendat perut. Dekat Sardinia pula, makanan ruji diorang, roti whole grain dengan kekacang. Nampak tak corak dia? Kuncinya ialah diet berasaskan tumbuhan, kurang daging dan paling penting, tak diproses. So, macam mana kita nak mula? Relax, tak payah ubah semua benda serentak. Kita start dengan langkah-langkah kecil. Cuba tukar nasi putih ke beras perang untuk lebih serat. Gantikan ayam goreng dengan ikan bakar. Dan yang paling senang, minum air kosong. 3 benda kecil ni, kalau kita buat konsisten, impaknya sangat besar. Rahsia kedua pula ada kena-mengena dengan pergerakan. Tapi bukan pasal kena spend berjam-jam kat gym. Ia pasal pergerakan semula jadi dalam hidup seharian. Slide ni tunjukkan satu lagi perbezaan yang macam langit dengan bumi. Orang Blue Zone ni, diorang tak pergi bersenam. Sebaliknya, hidup diorang adalah senaman. Diorang berkebun, jalan kaki ke kedai, buat kerja rumah. Beza dengan kita kan? Duduk 8 jam kat office, lepas tu cuba tebus balik dengan 1 jam workout yang intensif. Dan inilah penemuan sains yang agak mengejutkan. Rupa-rupanya, pergerakan yang ringan tapi konsisten sepanjang hari terbukti sama efektif, malah mungkin lagi bagus untuk kesihatan jantung kita berbanding senaman berat yang dibuat sekali-sekala. Bila otot kita sentiasa aktif, badan kita secara natural akan guna lemak dalam darah sebagai tenaga. Hasilnya, paras kolesterol turun secara semula jadi. Untuk kita yang kerja pejabat ni, macam mana pula? Senang je. Cuba amalkan peraturan ni. Setiap 1 jam duduk, bangun dan jalan-jalan 5 minit. Pilih tangga, lupakan lift tu. Dan lepas makan tengah hari, luangkan 10 minit untuk berjalan. Nampak macam remeh kan? Tapi bila buat hari-hari, kesannya, memang padu.
Seterusnya, rahsia ketiga. Dan yang ni boleh jadi yang paling ramai orang terlepas pandang, kekuatan komuniti dan hubungan sosial kita. Dekat Okinawa, ada satu konsep yang sangat best dipanggil Moai. Ia merujuk kepada satu grup kawan baik yang memang committed untuk sokong satu sama lain seumur hidup. Diorang ni bukan setakat kawan lepak tau, tapi dah macam satu sistem sokongan untuk emosi, sosial dan kadang-kadang kewangan juga. Dan benda ni bukan sekadar buat kita rasa best je. Ia ada asas biologi dia. Bila kita rasa terhubung, rasa disayangi dan disokong, badan kita akan kurangkan pengeluaran hormon stres, iaitu kortizol. Bila kortizol rendah, ia secara langsung bantu kawal tekanan darah dan turunkan kolesterol jahat. Nampak tak kaitan dia? Dan dengar betul-betul statistik yang luar biasa ni. Kajian moden dah buktikan yang hubungan sosial yang kuat boleh kurangkan risiko serangan jantung sehingga 50%. Ini bermaksud meluangkan masa yang berkualiti dengan orang yang kita sayang itu bukan lagi pilihan. Ia adalah satu preskripsi kesihatan, sama penting macam diet dan senaman. Akhir sekali, rahsia keempat. Yang ni pula bukan pasal fizikal, tapi pasal minda kita. Ia adalah tentang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Orang Okinawa panggil benda ni ikigai ataupun dalam bahasa mudah sebab untuk kita bangun setiap pagi. Bila seseorang tu ada tujuan yang jelas, tak kisahlah untuk jaga keluarga ke, nak menyumbang pada komuniti ke atau sekadar nak belajar benda baru, ia akan bagi satu tenaga dalaman yang sangat positif. Selain tujuan, diorang juga sangat pentingkan rehat dan mesej kat slide ni sangat-sangat penting. Rehat tu bukan tanda kemalasan. Di Ikaria, tidur siang tu normal. Di Loma Linda, hari Sabtu tu memang hari untuk rehat sepenuhnya. Ingat, rehat adalah satu strategi biologi yang kritikal untuk pulihkan badan dan panjangkan hayat kita. Jadi, lepas kita tahu semua rahsia ni, apa kita nak buat? Yelah, kita mungkin tak boleh pindah ke Okinawa kan? Tapi, kita boleh bina blue zone peribadi kita sendiri, tak kira kat mana pun kita berada. Nah, ini dia kit permulaan untuk anda. 5 langkah mudah yang boleh kita mula buat hari ni juga. Mulakan hari dengan sarapan betul. Ambil 20 minit je untuk berjalan laju waktu pagi. Makan malam dengan keluarga dan tolonglah letak telefon tu jauh-jauh. Pastikan tidur cukup, target 7 jam. Dan akhir sekali, cari tujuan dengan tulis satu benda je yang anda syukuri setiap hari. Kuncinya? Konsisten. Pada akhirnya, Blue Zone ajar kita satu benda yang sangat penting. Kesihatan ni bukan nasib. Ia adalah hasil daripada beribu-ribu pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, soalan untuk anda sekarang bukanlah apa, tapi yang mana? Antara banyak-banyak tadi, langkah kecil yang mana satu yang anda akan pilih untuk mulakan perjalanan anda hari ini?